berapa income yang selesa kalau nak pakai GTR Nismo bang? Rasa dia dah pernah kira model ni. Tapi tak apa, kita kira berapa income yang selesa nak beli sebuah GTR R35 Nismo pada tahun 2026, pada tahun minyak mahal ni. Jom kita breakdown. Recon tahun 2024 harga bermula 1.05 juta ringgit. Untuk deposit kita letak at least separuh lah, RM500,000. Road tax RM5,730. Untuk insurans kita boleh budgetkan RM16,267. Total upfront yang kena ready untuk adik-adik yang nak beli R35 Nismo ni RM521,997. Ini kategori supercar. Installment kita kira untuk 5 tahun. Sebulan kena prepare RM9,384. Kalau setahun pula RM112,608. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM16,267. Road tax RM5,730. Untuk servis boleh preparekan RM4,000. Untuk wear and tear pula at least kena ada RM12,000. Total up yearly expenses untuk sebuah R35 Nismo RM37,997. Kecampurkanlah yearly expenses dengan yearly installment, dapatlah RM150,605. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM12,550. Maka berapa income yang selesa? Katalah nak gunakan 20% saja daripada income. Sebulan income kena ada RM62,750. Kalau nak gunakan 10% saja daripada income, sebulan income kena ada RM120,550. Untuk yang gaji RM20,000 nak beli kereta pula harga RM1 juta. Fikir-fikirlah layak tak semestinya selesa. Selesa tak semestinya mampu. Mampu tak semestinya perlu.